Hari ini kita akan mengenali Jalan Kampung Permatang Saga atau lebih dikenali sebagai laluan negeri P110 yang terletak di daerah seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Jalan ini berada dalam kawasan poskod 13,200 kepala batas dan menjadi salah satu laluan penting yang menghubungkan beberapa penempatan kampung di sekitar Pinang Tunggal. Walaupun bukan laluan utama yang sibuk seperti Jalan Persekutuan, Jalan Kampung Permatang Saga mempunyai peranan besar kepada penduduk setempat. Setiap hari, jalan ini digunakan oleh penduduk untuk ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah, menjalankan urusan harian, serta menghubungkan kampung-kampung di sekitarnya dengan kawasan yang lebih besar. Keunikan laluan ini bukan sekadar sebagai jalan perhubungan. Di sepanjang perjalanan, terdapat beberapa lokasi menarik yang mempunyai nilai sejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat tempatan. Suasana kampung yang tenang, kehijauan pokok-pokok di kiri dan kanan jalan, serta persekitaran yang masih mengekalkan identiti luar bandar memberikan pengalaman pemanduan yang cukup santai. Antara mercu tanda paling terkenal di kawasan ini ialah Jambatan Keretapi Lama Pinang Tunggal. Jambatan besi bersejarah tersebut merentasi Sungai Muda dan suatu ketika dahulu merupakan sebahagian daripada laluan kereta api yang menghubungkan Pulau Pinang dengan negeri Kedah. Walaupun fungsinya telah berubah mengikut peredaran masa, jambatan tersebut masih menjadi simbol sejarah pengangkutan di kawasan tersebut dan sering menarik perhatian pengunjung yang meminati sejarah tempatan. Kita sambung lagi perjalanan di Jalan Kampung Permatang Saga, laluan negeri P110. Apa yang menarik, jalan ini bukan sekadar menghubungkan kampung-kampung di seberang Perai Utara, malah ia turut menjadi laluan rentas sempadan antara negeri Pulau Pinang dan Kedah. Di penghujung laluan, Jalan P110 bersambung secara terus dengan Jalan K162 yang juga dikenali sebagai Jalan Batu 41, Pinang Tunggal atau Sidam Kiri di negeri Kedah. Sambungan ini membentuk satu rangkaian jalan negeri yang memudahkan pergerakan penduduk di kedua-dua negeri tanpa perlu melalui laluan yang lebih jauh. Sempadan antara kedua-dua jalan ini terletak berhampiran kawasan Pinang Tunggal, dengan Sungai Muda menjadi sempadan semula jadi yang memisahkan Pulau Pinang dan Kedah. Walaupun dipisahkan oleh sungai, hubungan jalan raya di kawasan ini memainkan peranan penting dalam aktiviti harian masyarakat setempat. Bagi pemandu yang datang dari arah kepala batas melalui laluan P110, perjalanan boleh diteruskan ke negeri Kedah dengan mudah melalui laluan K162. Dari situ, pengguna jalan raya mempunyai akses ke beberapa kawasan penting seperti Sidam Kiri, Sungai Petani dan juga boleh meneruskan perjalanan ke arah Padang Serai menggunakan rangkaian jalan yang bersambung. Laluan ini sering digunakan oleh penduduk yang berulang-alik untuk bekerja, berniaga, menghantar hasil pertanian serta menjalankan pelbagai urusan harian. Walaupun suasananya lebih tenang berbanding jalan utama, ia tetap memainkan peranan penting sebagai penghubung antara komuniti di dua buah negeri. Kita teruskan perjalanan dengan melihat sedikit maklumat mengenai laluan yang bersambung dengan Jalan Kampung Permatang Saga, iaitu Jalan Negeri Kedah K162 atau nama rasminya Jalan Batu 41 Sidam Kiri. Laluan K162 mempunyai panjang keseluruhan sekitar 14.4 km dan menjadi salah satu jalan negeri yang penting di daerah Kuala Muda, Kedah. Jalan ini bermula dari kawasan Pinang Tunggal, iaitu lokasi yang bersambung terus dengan laluan negeri P110 dari arah seberang Perai Utara dan Kepala Batas. Dari Pinang Tunggal, perjalanan diteruskan merentasi kawasan luar bandar menuju ke Sidam Kiri yang menjadi penghujung timur bagi laluan ini. Sepanjang perjalanan, pengguna jalan raya akan melalui kawasan kampung, kebun, sawah padi serta penempatan penduduk yang mencerminkan suasana desa di negeri Kedah. Jalan K162 dibina sebagai jalan berturap dua lorong dan diselenggara oleh Jabatan Kerjaya Daerah Kuala Muda bagi memastikan keadaan laluan sentiasa selamat dan selesa digunakan oleh orang ramai. Gabungan laluan P110 di Pulau Pinang dan laluan K162 di Kedah membentuk satu rangkaian jalan rentas sempadan yang memudahkan pergerakan masyarakat setempat. Ia juga memperlihatkan bagaimana jalan-jalan negeri memainkan peranan penting dalam menghubungkan komuniti, menyokong ekonomi tempatan dan melancarkan perjalanan antara dua negeri berjiran. Sebelum kita mengakhiri perkongsian kali ini, mari kita lihat beberapa persimpangan utama yang terdapat di sepanjang laluan negeri Kedah K162, Jalan Batu 41 Sidam Kiri.
Persimpangan-persimpangan ini menjadikan laluan tersebut bukan sekadar jalan penghubung biasa, malah menjadi nadi kepada pergerakan penduduk di kawasan sekitar. Di bahagian barat laluan terdapat persimpangan dengan Jalan Kampung Permatang Saga, laluan P110. Inilah titik yang menghubungkan negeri Kedah dengan seberang perai utara, Pulau Pinang, sekaligus memudahkan perjalanan rentas sempadan bagi penduduk dan pengguna jalan raya. Tidak jauh dari situ terdapat persimpangan Jalan Matang Berangan, Taman Ru, laluan K626. Simpang tersebut memberi akses ke beberapa kawasan perkampungan serta menjadi laluan alternatif untuk menuju ke Jalan Persekutuan 1 yang menghubungkan Butterworth dan Alor Setar. Seterusnya ialah persimpangan Jalan Kampung Seberang Tok Soh, laluan K625. Laluan itu membawa pengguna jalan raya ke kawasan Kampung Seberang Tok Soh, termasuk ke lokasi bersejarah yang dikenali sebagai Makam Tok Soh. Di bahagian tengah laluan pula terdapat persimpangan Jalan Pantai Perai, Kampung Bukit, laluan K624 yang menghubungkan beberapa kawasan penempatan kampung berhampiran. Selain itu, terdapat juga simpang ke Kampung Makau yang menjadi penghubung kepada rangkaian jalan-jalan kampung di sekitar kawasan tersebut. Apabila menghampiri penghujung timur laluan K162, pengguna akan menemui persimpangan Jalan Skeboro, Sidam Kiri, laluan K824. Persimpangan itu membuka laluan ke arah Bandar Putrajaya di Sungai Petani, selain menjadi salah satu pilihan perjalanan menuju ke daerah lain. Keseluruhannya, laluan K162 memainkan peranan penting dalam menghubungkan kawasan perkampungan, jalan-jalan negeri dan laluan utama di daerah Kuala Muda. Digabungkan dengan laluan P110 di Pulau Pinang, kedua-dua jalan ini membentuk rangkaian pengangkutan yang memudahkan pergerakan harian masyarakat serta menyokong perkembangan ekonomi dan komuniti di kedua-dua negeri. Terima kasih kerana mengikuti perkongsian ini. Semoga informasi mengenai Jalan Kampung Permatang Saga, P110 dan Jalan Batu 41 Sidam Kiri, K162 menambah pengetahuan anda tentang salah satu rangkaian jalan negeri yang penting di utara Semenanjung Malaysia. Jumpa lagi dalam perkongsian laluan jalan raya yang seterusnya.